Toolbox masing-masing dah becek balik toolbox yang aku beritahu. Toolbox masing-masing, tanggungjawab masing-masing. Pakai simpan balik barang. Lepas tu job kejar ID. Job mana dekat workshop sekarang ni kejar. Mekanik pun sama, buat kerja masing-masing, kejar balik job masing-masing. Kejar balik ID. Barang dah sampai, apa lagi progress, barang apa lagi. Barang apa tak cukup bagi tahu lah. Lepas tu buat kerja, kalau tak lepas bagi tahu orang, panggil orang lain. Tanya orang lain macam mana nak buat. Minyak macam biasa. Minyak pakai, bagi tahu dalam grup berapa liter pakai. Berapa liter pakai bagi tahu. At least ada rujukan. Senang nak tengok balik. Minyak apa bagi tahu. Lepas tu barang buka daripada ni kereta, marking, tanda. Lepas tu barang yang dah tukar buang lah. Kereta dah keluar. Lepas tu suruh pusing workshop. Tengok balik lah barang buka masing-masing. Ini barang dah 2-3 hari ada lagi. Kereta dah keluar. Absorber ada. Brake disc ada, brake pad ada. Injector ada. Tengok balik lah barang. Pusing workshop keliling tengok. Tu kursi tu. Kenapa satu tu bersih, satu tu hitam? Yang bersih tu aku bersihkan pakai foam cleaner tau. Benda tu bukan tak boleh buat, boleh buat. Masalah sekarang ni korang yang tak nak buat. Benda nampak kotor buat lah. Jangan cakap kursi kotor sebab kau kerja mekanik lah, sebab workshop. Tu sebelah tu bersih aku buat tu pakai foam cleaner. Bukannya tak boleh, boleh. Sekarang ni korang yang tak nak buat. Benda nampak kotor bersihkan. Mana boleh bersihkan. Jangan cakap aku tak boleh benda tu Lain tak ada apa. Sambung kerja balik job masing-masing.